Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah saya nak ceritakan satu apps bersama rakan saya, DDA application Secure Your Future. Okey, apa tujuan DDA? DDA adalah Direct Debit Authorization. Maksudnya kita menabung secara automatik bulanan untuk jangka masa panjang bagi menampung perbelanjaan yang biasa kita akan buat masa kita muda ataupun ikut range umur kita lah. Sebagai contoh, dalam DDA application Secure Your Future ni, maksudnya dalam kehidupan kita ada dua fasa. Fasa pertama adalah fasa yang mana kita akan bekerja. Lepas bekerja, kita tak akan bekerja, ataupun kita dah bersara, ataupun kalau apa-apa berlaku, kita tak hilang pekerjaan. So tujuan DDA apps yang saya buat ni, Direct Debit Authorization app ni, adalah untuk memastikan you all berada dalam keadaan zon yang selamat. Okey, ibarat kita merancang menabung untuk masa depan. Okey, contoh, plan your retirement expenses and calculate your dynamic dollar contribution lah. Tapi kat sini kita orang Malaysia kan, so kita nak ringgit Malaysia lah. Okey, contoh lah, ni example lah. Saya letaklah nama saya. Okey, ini kita example lah, sebab saya dah buat ni, letak nama saya sendiri. Okey, M Zakaria Okey, so saya buat apps ni kan, M Zakaria. Okey, bin Ibrahim. Alright. Okey, ini sebab apa nak buat apps ni, ini reality check, supaya kita tak hidup dalam keadaan terlalu berboros dan kita tak sedar realiti apa yang sedang berlaku. Okey, umur saya sekarang 43 tahun. Okey, bapak ada 30 tahun, 43 tahun. Okey, so kat sini contoh retirement age saya ni 60. Okey, 60 kan, bermakna saya ada lagi 17 tahun untuk saya nak menabung dan kumpul duit. 17 tahun lagi. Okey, ini assuming contohlah saya kerja swasta, example example saya kerja swasta. Di swasta, lepas kita bersara, kita ada apa, dan macam mana kita nak menampung perbelanjaan kita bulanan, kita nak menampung yang sedia ada sekarang. Ini dinamakan lifestyle. Okey, investment setting, ROI annual, basically kita letak 8% lah. Okey, di unit amanah. Tapi kalau long term 17 tahun apa semua ni, saya tak nak over promise, saya tak nak terlebih janji, tapi saya lebih suka menggunakan pendekatan possible boleh berlaku 15%. Okey, 15% di unit amanah. Jadinya katalah initial budget saya ni atau permulaan tabungan saya, penyimpanan saya sekitar 20,000. Okey, 20,000 boleh, 2,000 boleh, 200 boleh, terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan. Katakanlah 20,000 lah. Okey, 20,000 20,000 saya cakap okey lah, kita start dengan 20,000. Okey, dan sebelum saya nak calculate saya punya bulanan saya berapa saya perlu menabung untuk menampung kehidupan saya kat sana, saya kena ada reality check. Reality check ni adalah, okey, ini yang saya cipta bersama rakan saya. Okey, contoh kita normal lah hidup kat Malaysia ni, kita kena bayar cukai pintu kan, cukai pintu dan tanah normal. Jadinya amount berapa, say lah cukai tanah, cukai pintu, ini nombor yang kita boleh ubah actually. Katakan 285 lah, 285. Ada orang boleh tukar setahun 2 kali bayar kan, ada orang boleh tukar 170. Kalau kita nak ubah 170 boleh, tapi letak 285 lah. Okay, alright. And then frequency year, setahun 2 kali kan. So bermakna setahun I kena benda yang fixed commitment, belanjaan yang sebenar I kena bayar adalah lebih kurang 570. Okay, bayaran bulanan apa ni? Okey, bayaran seterusnya adalah bayaran bulanan kereta. Okey, walaupun kita dah habis bayar, tapi let's say lah kita pun mudah cerita 1,000. Okey,
satu kereta dah bayar. Contoh ini satu kereta, ini bulan-bulanan kita kena bayar kereta normal kan. Okey, normal. So ada satu kereta 1,000 yang kena bayar, mesti darat setiap bulan, darat dengan 12. Jadinya 12,000 perbelanjaan yang I perlu peruntukkan untuk bayar ni. Dan seterusnya, okey, kita bayaran bulanan rumah kan. Okey, logik kat sini, katakanlah gedebak-gedebuk rumah I, gedebak 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, C3, 1 dah bayar, 2, 4, 1. Okey, let's say kat sini I letak kat situ, I kena bayar 1880 Okey. So dalam 12 bulan kan, 12 bulan kan, 22,560 I kena peruntukkan dalam setahun. Ini logik. Sebab kita nak buat bajet untuk tahun depan, dan kalau kita nak bersara, benda perkara ni kita akan bawa sekali lepas kita bersara. Ataupun kalau kita hilang pekerjaan, perkara ni kita akan bawa. Ini adalah komitmen kita, tak boleh lari. Okey. Lepas tu kat sini bayaran bulanan apa lagi ni? Lain-lain. Okey, lain-lain pinjaman. Let's say lah, ni contoh. Okey. Kita reality check. Lain-lain bulanan pinjaman. Okey, katalah tuan-tuan dan perempuan ada bayaran bulanan, contohlah personal loan. Okey, personal loan personal loan, logik. Ini kita main this figure 2160. Okey, 2160 kan. Lepas 2160 dekat sini darat dengan 12. So sistem yang saya bina bersama kawan saya ni, okey, 25,920. Okey, logiklah, kita dalam hidup ni kadang kita ada bayar takaful, medical card, apa semua untuk kita maintain kan, kita punya style kita kehidupan kita ni. Okey, bulan-bulanan 480. Logiknya dah 12 bulan 5760. Lepas tu bil utility air kita tak boleh deny benda ni, sebulan kan. Okey, kita nak cover berapa air, TMB, IWK, bayar internet, benda common, benda normal. So bermakna RM308 kan. Okey, kalau macam I ada tengok gedebak-gedebuk, okey, pumpam. Ini kita ambil reality check lah. Kita reality check. Ini apps yang I bina bersama kawan saya. Katakanlah pumpam, internet I tak pakai ni. Tapi internet pun ibarat kita masuk sekali dengan telefon, 100 lebih gedebak-gedebuk, betul lah. 308 ni betul. Logik. Okey. So mesti kita bayar untuk 12 bulan. Okey, kita kira Dan petrol. Okey, I pakai kereta hybrid, I pakai ada Mercedes, pakai hybrid, gedebak-gedebuk pengangkutan, gedebak-gedebuk pumpam. 200.5 dah murah kadang-kadang. Katakanlah I letak kat sini 500. Okey, I letak 500. Okey, darat dengan 12, so 6,000. Makanan grocery hidup seorang, gedebak-gedebuk 600. Kalau satu hari RM20, RM20 tak, satu hari mungkin 30, satu hari mungkin 50. Satu hari I suka makan, I tak suka estimate, I tak suka bajet. Katakan nak makan puas hati lah. Katakan satu hari I makan RM50, 50 darat dengan 30 bersamaan dengan 1,500 peruntukan makanan I. Okey, ni logik. Okey, darat dengan 12. So setahun I kena makan 18,000 lah. Perubatan expenses, ini logik. Okey, pumpam, beli ubat pumpam, I dah peruntukkan 300 darat dengan 12. Hiburan rekreasi, logik. Tangan kita hidup dengan tenang-tenang, kita nak giling ke apa semua kan, masuk hutan ke pumpam, so 200. Hiburan kena ada, logik. Pakaian 150 dah 12. Lain-lain, ini katakan I letak contingency lah. Contingency lain-lain bermakna 200 darat dengan 12, bermakna 2,400, right? Okey, ianya setahun I akan menggunakan total annual expenses I ni, perbelanjaan I dalam tahunan sebanyak 104,706. Okey, so kita kena fikir, let's say apa yang saya perlu simpan lepas saya bersara. Saya tahu saya tak ada gaji, saya tahu saya tak ada duit. Katakan saya kerja swasta, contoh kan, swasta atau government. Kalau orang kerja government dah ada pencen.
Tapi bila pencen ni pula, dia potong separuh kan. Okey, kalau kata gaji dia 7,000, dia tinggal 3,500. Boleh tampung tak? Logik. Okey, kalau katakan orang tu kerja swasta. Kerja swasta maksudnya dalam kata lain, dia kalkulate perempuan-perempuan, dia kalkulate dia tak ada pendapatan. Dah hanya berdasarkan berapa banyak yang ditabungkan dulu. So kat sini saya dah ciptakan dengan kawan saya untuk calculate direct debit automation berapa yang tuan-tuan dan perempuan perlu tabungkan untuk setiap bulan. Okey, calculate. Okey, jom kita tengok result dia. So bila kita dah calculate ni, alright, kita dah calculate kan. So result dah keluar. Okey, result dah keluar. So tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, ini reality check. Tuan-tuan dan perempuan perlukan lepas pencen, kita assuming rakyat Malaysia, okey, rakyat Malaysia ataupun dunia logik dunia berdasarkan WHO ni, kita ada life expectancy ataupun lepas umur kita 60, perempuan sampai umur 80 lah. Okey, mati hidup di tangan Allah Ta'ala. Okey, tapi logiknya 60 kita ada hidup lagi 20 tahun. Okey, 20 tahun kita hidup dengan tenang berdasarkan duit kita, apa yang kita tabungkan. Bermakna anda kena kumpul 1.78 juta. Okey, dan setiap bulan anda perlu menabung 164.5.53 untuk sustain perkara ni. Okey, ini adalah apps yang I cipta. Okey, so bila kita nak menabung 1780 juta ni, okey, so ini adalah apa yang I perlu simpan. Okey, jom kita tengok financial calculator pula. Ini I dah buat perkara yang mana I nak kena simpan bulanan. Setahun I kena pakai 104,706. I kena ada 1.78 juta untuk I simpan untuk menampung kehidupan I. Ini tak ada perubahan pertambahan. Ini yang apa yang I kira secara logik bulanan dan tahunan pembelanjaan OPEX, operating expenditure I. Okey, kalau I nak tambah pembelanjaan lain, pumpang expenses lah, I tambah. Ini apa yang I dah buat ni. Jom kita tengok daripada reality check. Bermakna bulan-bulan I kena simpan RM1,645 ataupun 1,646. Wajib. Okey, so I expect, I buka kalkulator. I expect I akan starting dengan 20,000. Okey, initial investment I. Dan 12 tahun I ada 17 tahun, pumpam darat dengan 204, 15%. Bulanan I tolak dengan 1,646 lah. Kita bundakan 1.78 juta. Okey, ini adalah jikalau lifestyle I tak berubah. Kan, setiap bulan I tak berubah. Dan tahunan I adalah seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan tengok kat sini adalah I kena belanja dalam lingkungan 104,706. Unless kalau I kurangkan kos makan, kurangkan kos-kos lain, I cut mungkin ada expenses. Tapi ini reality check. Kita hidup pun tak nak sesak-sesak, kita hidup pun dengan sederhana, dengan tenang-tenang. Tapi I wajib menabung 1,645 atau 1,646 bulanan. Thank you very much. Thanks for listening my new apps untuk anda. Thank you very much. Saya nak bantu anda menabung di tempat yang betul, di unit amanah nombor 1 di Malaysia dan nombor 2 di dunia. Thank you very much.